Serius, kali ni Ukasha Senros memang buka cerita. Bukan soal duit, bukan soal kerja, tapi apa yang dia lalui sendiri sampai buat dia nekat pilih jalan perpisahan. Okey, kita borak jujur-jujur. Ukasha Senros akhirnya bersuara pasal punca perpisahan dengan Kamal Adli. Katanya, keputusan tu bukan ikut emosi sekejap, tapi hasil daripada apa yang dia tanggung sendiri sepanjang bergelar isteri. Dia tekankan, orang luar boleh buat andaian macam-macam, tapi yang lalui semua tu cuma dia. Sebab tu dia pilih untuk buat keputusan demi masa depan dia sendiri. Bukan sebab nak cari salah sesiapa, tapi sebab dah sampai satu tahap, dia rasa cukup. Yang buat ramai terkejut, Ukasha terus potong spekulasi pasal kewangan. Dia nafikan keras-keras dakwaan yang kata punca perceraian ni sebab duit. Katanya, isu kewangan memang bukan masalah utama langsung. Malah, Ukasha dedahkan dia tetap bekerja dan berdikari, termasuk masa tengah hamil. Maksudnya, dari segi usaha dan tanggungjawab, dia memang tak pernah lepaskan semuanya pada pasangan. Jadi bila orang kata pasal duit, itu memang lari jauh dari cerita sebenar. Masuk bab mahkamah pula, lagi panas. Jawatan Kuasa Pendamai atau JKP yang sepatutnya cari jalan tengah rupanya gagal capai persetujuan. Usaha untuk berdamai tak jadi seperti yang diharapkan. Masing-masing kekal dengan keputusan sendiri. Disebabkan kegagalan tu, mahkamah tetapkan proses seterusnya iaitu pelantikan hakam keluarga. Tapi yang buat orang angkat kening, proses ni dijadualkan pada tahun 2026. Lama lagi, maknanya cerita ni belum tamat. Kiranya sekarang ni, kes ni masih tergantung dan perjalanan dia masih panjang. Tapi dari cara Ukasha bercakap, jelas dia dah buat keputusan dan lebih fokus pada diri sendiri serta ketenangan hidup. Dia tak dedah semua benda, tak buka aib, cukup sekadar jelaskan apa yang perlu. Selebihnya, dia simpan sebagai pengalaman hidup yang hanya dia faham. Apapun, netizen terus berbelah bahagi. Ada yang sokong, ada yang persoal, tapi satu benda jelas, keputusan ni bukan dibuat tanpa sebab. Dan Ukasha nampak bersedia untuk move on dengan cara dia sendiri.